Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. So di sini, hari ini saya diberi amanah untuk membuat pengumuman bagi cabutan bertuah STEMAC cabaran STEMAC STEM Awareness Campaign pada bulan April. Okay, so jom. So dekat sini untuk bulan April cabaran STEMAC hadiahnya adalah berupa headset wireless. Nak tahu siapa yang akan dapat? So jom bersama-sama dengan saya. Sekejap je video ni. So kita akan go through sikit lah berkenaan dengan apa cabarannya. Bulan April cabarannya adalah peserta perlu menyelesaikan level 3, yang mana level 3 ni memerlukan peserta untuk memprogram robot bergerak ke hadapan, lepas tu ke belakang, barulah dia dapat masuk dekat portal lah. So itu adalah sangat simple, sangat mudah lah programmingnya. Dan kita tengok siapa yang dapat buat dengan tepat. Walaupun kadang-kadang dia simple, tapi bila mudah ataupun orang kata simple dan mudah saja itulah yang banyak buat ada kesilapan kan. Jadi saya yakin dekat sini dalam tempoh waktu saya berikan cabaran, semua ni dah saya terangkan satu persatu dan saya tak akan go through lagi lah. So hari ni yang kita akan go through adalah berkenaan dengan jawapan. Jawapan dekat atas ni bagi 5 soalan kuis yang kita dah berikan waktu cabaran tempoh hari. So soalan pertama. So boleh semak sama-sama supaya kalau tersalah jawab ada soalan ni ada yang boleh betulkan. Kalau katakan buat betul, Alhamdulillah. So kat sini kita nak belajar lah kalau ada perkara baru yang awak boleh belajar. Okay, soalan nombor 1. What is the function of the start block in the block-based programming? So start program. So kalau kita semua tahu start programming ni kalau tak ada maka tak bergeraklah robot kita. Jadi yang mana satu jawapan dia? Jawapan dia adalah B. Maksud dia adalah it start the program and trigger all action to begin with. Tanpa start program ni, panjang macam mana pun programming yang kita buat, tak akan bergerak robot tu. Jom kita pergi ke soalan kedua. Okay, what happen when you set the DC motor power to negative 100? Apa akan jadi? Dia ke depan ke kiri ke kanan ke, melompat ke? Ada cuba tak waktu buat ke main agak je? So kalau cuba, anda akan tahu apa jawapan dia? Jawapan dia adalah A. The motor rotate backward at the maximum speed. Dia akan bergerak ke belakang. Dia tak akan pergi ke hadapan. Okay. So, tu soalan ketiga. Dia minta untuk kenal pasti ayat yang tepat, statement. Which statement is true? So dekat sini kita akan nampak ada repeat block, ada LED red, LED blue. Apa yang tepatnya dekat sini? So jawapan dia adalah D. The red LED is lit first. So kalau kita tengok dekat sini memang bermula dengan red dululah. Dan dia punya cycle dia adalah 10 kali. Repeat 10 kali. Okay. So jom kita pergi ke soalan yang keempat. Which of the following statement is false regarding the block put? So kat sini ada M1, M2 untuk power 100. Lepas tu kita letak di M1, M2 untuk CW iaitu clockwise. Kemudian ada juga M2 dan ianya adalah coast. Coast adalah pergerakan berhenti yang sangat perlahan. Dia bergerak tapi sangat perlahan. Dia nampak macam brake tapi bukan brake. Kalau brake tu dia terus brake tak bergerak. Coast dia masih ada bergerak tapi sangat perlahan. So apa yang akan terjadi? Yang mana satu statement yang salah? Kat sini jawapan dia adalah D. Kenapa? Sebab D salah. Sebab dia kata motor M1 and M2 will stop completely after 2 seconds. First dekat sini macam mana pula nak kata stop? Kita tak break. Kita tak ada buat break untuk M1 dan M2. Jadi dia tak akan berhenti. Dan kalau kata kalaupun nak bagi tahu kata M2 tu dah ada coast yang berhenti, kat sini dia hanya letak M2 sahaja untuk coast. M1 tak. Bermaksud M1 masih akan bergerak dan menyebabkan robot tu berpusing nanti. Jawapan dia adalah D lah. Okay, dan terakhir soalan kelima. Yang ini agak special. Sebenarnya kita masukkan elemen matematik. Kita nak tengok kefahaman pelajar berkenaan dengan macam mana membaca blok programming dia dan macam mana dia nak buat kiraan. Boleh percaya tak? So dalam pembelajaran robotik ini sendiri kita ada masukkan elemen sains, matematik dan juga engineering lah. So ini adalah asas matematik yang kita nak tunjukkan kepada pelajar lah berkenaan pentingnya matematik kalau minat ataupun nak teruskan pembelajaran robotik tu sendiri. So soalan dia, what is the total time in second required
for this program to finish. Maksudnya untuk dia selesaikan pergerakan program tu berapa total jumlah keseluruhan masa yang diperlukan. So kat sini kita tengok dia ada pakai repeat block sebanyak 3 kali. Dia tulis 3. So repeat tu 3 kali. Dia nak 3 kali cycle. Apa cycle tu? Cycle dia adalah, complete cycle dia adalah red LED on selama 1 saat dan red LED off selama 2 saat. Jadi satu complete cycle dia memerlukan 3 saat. Okay, so kalau satu cycle memerlukan 3 saat dan dekat sini ada repeat block sebanyak 3 kali, maksudnya dia nak 3 kalilah repeat cycle tu. Bermaksud dekat sini apa yang awak kena buat, 1 tambah 2 bersamaan dengan 3 kan. So satu cycle adalah 3 saat. Jadi 3 saat kena darab dengan 3 kali sebab dia nak suruh ulang 3 kali. So 3 saat darab dengan 3 bermaksud berapa? So 3 darab 3 bersamaan dengan 9. So jawapan dia adalah C, iaitu 9. Jadi ramai sangat yang jawab A. Yang A tu dia cuma baca satu cycle je, tapi soalan dia what is the total time required for this program to finish. Kalau 3 saat je dia tak finish, dia buat satu cycle je. Kita nak dia buat 3 cycle kan, jadi dia akan ambil masa 9 saat untuk menyelesaikan program tersebut. Okay, so saya harap masing-masing dapat semak jawapan masing-masing. Mungkin ada yang dapat jawab betul semua, tahniah. Yang ada salah sikit tak apa, jangan risau. Bulan depan boleh cuba lagi. Kalau ada salah jawab kuis ni bermaksud nama anda tak layak lah untuk masuk dekat cabutan bertuah tu. So boleh tengoklah kawan-kawan yang dapat ni macam mana. Okey, kita nak buat cabutan bertuah untuk peserta yang berjaya melayakkan diri untuk cabutan bertuah STEMAC April lah. So kalau kat sini nampak ada 3 layer, jangan risau yang dekat bawah ni bukan pun tak ada nama. So yang kecil-kecil, blok kecil-kecil ni pun tak ada nama juga. So yang kita akan pilih adalah blok yang besar-besar dekat bahagian atas sini sahaja. Ini dekat atas. Jadi kita nak bagi meriah sikit nampak dekat sini Okey. So saya kacau dulu. Nampak belah atas ni je. Saya tak tahu, bukan saya yang buat ni. Saya maklumkan akan kacau-kacau dulu. So bismillahirrahmanirrahim. So saya akan buat cabutan. Okey. So saya ambil. Saya dapat kali kuning. Okey. So dekat sini saya dimaklumkan kalau yang segitiga memang tak ada lah, tak ada nama. So memang saya disuruh kalau saya ambil segitiga maksudnya memang saya kena letak balik lah. So yang ada hanyalah yang cube sahaja dekat sini Okey. So saya tengok kat sini ada dia punya tu. Okey. So saya akan baca. Okey, kita dah ada. Daripada Sekolah Kebangsaan Kijal. Ini sekolah ni dia ada buat program yang kita hari tu, Robot to Go. So adik ni saya kenal lah ni, sebab hari tu dia ada. Okay, so tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Haras bin Muhammad Haminuddin. Saya tunjuk dia punya nama dia. So kita punya list kita letak nama dan nama sekolah. So tahniah. So nanti kita akan hantar hadiah headphone wireless tu ke sekolah. Alhamdulillah, kita dah berjaya membuat cabutan bertuah sebentar saja tadi. Tahniah diucapkan buat adik yang dipilih. Okey, so pada yang tak berjaya, jangan sedih. Bulan depan boleh cuba lagi. Masih ada peluang. Kepada siapa yang baru macam ternampak video ni, tengok apa benda ni? Kenapa ada cabutan bertuah, ada soalan semua? Apa yang kita lakukan ni adalah cabaran STEMAC bulan April. Setiap bulan kita akan jalankan STEMAC ni. Dan setiap bulan cabaran dia adalah berbeza-beza. Berbeza dari segi apa? Kena siapkan level mana dan soalan yang berbeza lah. Tapi masih menggunakan GoTK. So, anda belum terlambat untuk menyertai cabaran STEMAC pada bulan depan. Kalau belum buat langganan, boleh buat langganan. Siapa yang dah ada langganan, anda sangat dialuk-alukkan untuk masuk cabaran STEMAC pada bulan 5. Okay? So, tanpa membuang masa lagi, okay, saya nak jemput anda semua untuk sertai pula cabaran STEMAC bulan 5. Last but not least, akhir kata daripada saya adalah apa? Agak-agak. Kita take out je lah. Okay, bye.